Tertarik tengok satu komen ni. Nampak ni, MNM. Patutnya last abang buat warga asing parti, tak bayar apa-apa pun. Mereka sebab subsidi kiri kanan, ada penguatkuasa tak boleh pakai. Pada hakikatnya tak kisahlah warga asing ke, warga bukan asing ke, bila kau duduk kat Malaysia, kau kena patuh kat Malaysia. Jadi kalau kau ada kenalan lah warga asing daripada Indonesia ke Thailand ke yang kerja dekat Malaysia, kau kena laporkan mereka yang tak declare pendapatan. Faham tak? Kita kena tengok juga mereka ni adakah residen penduduk tetap kat dalam Malaysia ni, adakah mereka di bawah Section 7A Akta Cukai Pendapatan 1967, di mana mereka duduk lebih 182 hari tak kat sini. Kalau lebih, mereka dapatlah nikmat layanan cukai yang lebih baik. Contoh, mereka dapatlah pelepasan cukai peribadi, ada 20 pelepasan cukai lah mereka akan dapat. Tetapi kalau mereka duduk kurang daripada 182 hari, mereka kena bayar cukai secara flat rate. Sama ada 28% atau 30%. Katakanlah pendapatan mereka sebulan 3,000. Okey, jadi kau kena kalikan dengan 30%, mereka kena bayar cukai sebulan 900. That means setahun mereka kena bayar lebih kurang berapa? 10,800. Dapat? Kalau dapat, cuba komen sikit.